Para hari ni yang video yang semalam tu dia kata pindah rumah kan. Okey, sekarang diorang beli skincare. Tengok diorang beli apa ya. Okey, ni lagi pun maknanya dah balik dah. Lama tau menunggunya tau tak sampai tu pagi. Okey, sekarang ni tengah ambil barang dekat kedai skincare. Okey, sekarang kita pergi. Sebenarnya dia dekat tempat ni je. Tempat tu jauh. Jadi kita akan pergi ke belakang. Maksudnya benda tu jauh sangat-sangat. Dan ada yang baru, jadi kita balik ke bandar biasa. Kita kota biasa sebab kita rumah kita kat sana. Jadi nak libur tu kena minta SOM-in. Okay, jom kita ni tak lebih sikit. Inilah yang rumah aku beli ni. Yang ni kan. Ni. Bukan yang ni, bukannya ni, tapi ini. Jom masuk. Rumah ni aku dah bina. Biar bagi cantik apa. Ni masa dia tu. Ditetapkan masa-masanya. Tunggu beberapa ya. Okey, inilah Soma. Babynya nangis boleh tak? Babynya nangis kan. Bapak tidur. Okey, mak weh. Garangnya. Okey, betul. Bapak dia yang kena sebab sebenarnya bapak dia kena kerja. Tapi dia dapat cuti sebab dia bos sebenarnya. Dia bos tu banyak hari tak datang. Sebenarnya itu kampung dorang geng. Jadi diorang nak tertidur dah. Okey, baju-baju diorang semua dah selesai weh. Tapi baju ayahnya belum dibeli geng. Jadi kita kena cek wang cash dulu. Jadi filenya ada banyak. Jadi handphone kena bawa. Dia ada pakai jam tak? Ya Allah Akbar. Ya Allah jatuh pun. Ya. Ni jam kau kena pakai jam tu. Kenapa tak pakai jamnya? Malasnya dia ni. Okay, jam. Kat sini ada beg. Lepas tu kat sini ada banyak baju dia. Okay, baby ni macam tunggu bomba tu balik dulu. Dia magic ni kan. Kau nak tahu tak magic dia apa? Allah Akbar. Kau beli skincare sebab makeup dia kecil. Sengaja dia beli skincare terus. Okey, kau nak tahu tak? Benda ni boleh tumbuh duit. Tengok betul ni. Dia betul-betul boleh tumbuh. Betul dia boleh tumbuh duit. Baca hari kakakmu agak di sekolah tak habis mu.